Tadi kita orang dah check dalam tengah hari, dia kata meja dah penuh. But it's okay, kita akan macam makan kudak-kudak dulu. Baru kita orang makan berat-jat lagi. Macam aku, sebab aku tak puasa. Pada ulang kali kedua, aku tak puasa. Faham. Okay, so siapa-siapa yang dah azan, tapi kita akan makan sekejap lagi sebabnya Sufi dengan Atira tak sampai. So kita akan beli makanan dululah. Macam ni. Pula ni lah. Sedap doa. Oh, okay, aku faham. Asal weh, orang kat sini yang jantan-jantan ni tengah isap rokok dulu. Isap vape, isap segala benda. Say no to smoke. It's not good for your health. So they just took the huduk. Now they're going to perform the salah. I asked them to pray for me. And then this is Atira. She already performed the salat. Yes, I already performed the salat. Kita dekat Kelantan sekarang ni bersama ni Mika, Sufi and Atira. This is the only person left right now. All the bitches already died, already go to another country. Already go to hell. Yeah, but there's But most of it go to hell. Orang buka puasa kat Kelantan. Ni kedai paling termewah sekali dekat dunia ni. Hanya satu je kat dalam Malaysia ni. Siapa-siapa minum kopi. Coffee. Dengan ni Allah yang aku. He is the driver of the day. Always our superior. Oh my god, Nick, thank you for driving us. Okay. Pilihan, pilihan. Kena atas divider. Even though you are so tired. Even though you always like cheat more. Yeah, even though you're like small. Nick is got certificate. Dapat dekat Sri Hartamas Park. Dekat kawasan paling termewah sekali dekat Malaysia ni. Kau main apa ni? With all the beaches here. Baik, kau main Baitul Jannah. So ini tempat order dia. Is it? Okay, dah nak matcha latte. Jalan dia satu Okay. Aku ada aku punya. Suruh dia orang order sendiri. Bang, mocha catu? Oh, teh ciap. Aku diorang. Sebab kau rapat gila dengan Aunty G tu. Faham? So ni cara-cara pembuatan. Ya. Apa nama abang? Hakim. Syakir? Hakim. Hakim. Ya, aku buka dah sekarang. So siapa-siapa nak Lepas tu datang Falik boleh hari tu datang datang sini. situ je. Tim kecil yang tu kan. Tengok dia punya Bisa ke faham. Benda tu pula kan dia. Ramadan sini. Benda ni pun kalau nak posting, aku kena tinggal berdua. Hai. So sekarang kita ada dekat Hartamas. Ya, we Air dah habis. Apa dia? Air dah habis. Sedap sangat. So doa. So bersama Sufi. Kita punya member T1. Ya, hari Khamis lah. Okay, nanti aku contact kau. Kenapa ada Khamis ah? Buy new gear. New